Okey, games ni nama dia itu ke ini ataupun orang putih panggil kat this or that. This or that. This or that. Kita nak tengok abang ni prefer yang belah kanan ke belah kiri ke, macam itulah. Ini jawapan jujur ni. Jawapan jujur. Jadi abang dah ready bang? Ready. I'm ready now. Okey, baik. Yang pertama adalah bangun sahur sendiri ataupun isteri kejut 10 kali. Banyak saya bangun sahur sendiri dan kejutkan isteri. Kita hakikat. Isteri jangan marah. Tapi tak apa, sayang isteri. Tapi tu tanggungjawab kita bang. Tanggungjawab kita. Okey, seterusnya. Pergi bazar awal atau pergi bazar 10 minit sebelum berbuka? Saya pergi awal. Saya pergi awal. Pukul berapa bang? Lepas asar. Lepas asar. Lepas asar tengok orang bawa buka-buka tu, masa orang pergi. Nasib baik lepas asar bang. Itulah caranya. Kalau sebelum asar tu bahaya bang. Pergi awal sangat. Dia macam ni, tips dia jangan pergi awal sangat. Lepas tu air jangan ikat tepi. Tu bahaya. Lalu plastik hitam. Betul. Okey, baik. Seterusnya bang beli sikit tapi cukup ataupun beli banyak tapi membazir? Beli sikit tapi cukup. Pernah juga beli banyak dan membazir. Kerana itulah beli sikit tapi cukup. Baik, pergi bazar dengan list atau ikut nafsu beli semua? Ikut kehendak nafsu lah. Ikut nafsu lah. Hari nak makan apa kan. Itu dia. Okey, seterusnya ais sirap Bandung atau teh ais? Ui, bahaya ni. Sirap Bandung atau teh ais kan. Sirap Bandung lah. Sirap Bandung. Sirap Bandung dia rasa macam cendol ais kacang sikit. Sirap dengan susu kan. Yes. Itu vibes Ramadan bang. Yes. Sirap Bandung ni kan. Dulu tengok iklan biasa. Iklan susu kan. Okey, baik. Kurma dulu atau air dulu semasa berbuka? Teguk air kosong. Okey. Lepas tu kurma. Itulah. Maksudnya tapi kalau buka tak ada kurma macam sebut tak kena tau. Betul. Tak tahu kenapa kan. Lepas sahur pun makan kurma. Lepas sahur tu bukan lepas azan mai. Okey. Baik, lagu raya klasik atau lagu raya moden? Klasik. Memang klasik. Klasik dia banyak mengimbau kenangan sama kanak-kanak. Raya memang sama kanak-kanak paling meriah pun. Ya betul. Sahur awal ataupun sahur last minute? Sahur nak kata last minute tidak dalam pukul 5. Sharp pukul 5 memang kena bangun. Sebab dia masa 1 jam, 15 minit juga ada. Ya betul. Dia berkata macam nak relaxkan perut lah. Kalau awal dalam 3 pagi, 4 pagi tu nanti lapar. Betul. Okey. Baik, yang terakhir bang Yang terakhir. Masak sendiri ataupun order online? Masak sendiri. Isteri masak Isteri masak lah. Kadang dia minta tolong juga, abang tolong masak sahur bang. Nanti saya masak sendiri. Itu yang dia terus tidur, lepas tu abang yang kejutkan dia. Tolong juga kan. Betul. Give and take lah. Dan kita juga ada penyanyi untuk lagu Ramadan yang terbaru. Kita ada abang Ajak Melissa. Okey bang, kita dah sampai ke penghujung bang. Ya. Jadi mungkin apa yang abang nak sampaikan kepada peminat Ajak Melissa ni berkenaan dengan lagu Ramadan ni, macam mana nak dengar? Silakan bang. Okey, syukur Alhamdulillah 2026 ni saya dapat meriliskan satu single Ramadan. Jadi lagu tu pun dah rilis di semula seluruh digital platform, Spotify, iTunes apa semualah. Lagi satu, kalau orang tengok MV dia ada di channel FGI Entertainment, channel muzik rasmi kita orang, FGI Entertainment. Lepas tu korang boleh lah request lagu saya di THR Gegar Permata Pantai Timur. Kita bagi orang Pantai Timur dengan lagu Ramadan ya Ramadan. Baik. Terima kasih bang hari ni bang temankan saya untuk Carta Hits Gegar, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi di masa hadapan. Saya doakan yang terbaik untuk abang untuk lagu Ramadan. Dan mana tahu lepas pada ni ada lagi projek-projek lain. Boleh datang lagi Carta Hits Gegar. Alright.